Okey, saya nak alihkan serai tu. Saya nak bawa ke kebun yang saya sedang usahakan untuk tanam kantan tu. Saya nak alihkan pokok serai tu. Nak cuba tanam di celah-celah pokok kantan. Okey, jom saya cabut dulu ya. Okey, dah sampai ke kebun. Sekejap lagi saya nak tanam serai di antara celah-celah pokok kantan saya tu. Jom. Selesai sudah penanaman serai di celah pokok kantan saya. Ini pokok kantan ni dah 5 bulan. So serai tu yang mana ruang-ruang kosong tu bagi menyuburkan pokok kantan saya. Setakat ni alhamdulillah 60 rumpun kantan dah tertanam. Kita tengok lagi untuk minggu-minggu berikut ni sama ada turun hujan ke tak. Kalau ikut betul semalam hujan, jadi kita tengoklah untuk seminggu dua ni bagaimana pertumbuhan serai dan juga kantan.